Okay, so ni kita dah sampai terminal bas Batu Pahat, Johor. For the first time aku jejakkan kaki dekat Johor. Macam tak percaya weh. 有一个安迪我找不到了，我要打电话给他。拜。夜间行驶28千米。OK。Ni takut. Okey, ini keesokan harinya, pagi berinai. Selalunya orang malam berinai kan. Ni pengantinnya. Konya. Ni duk ketui ni. Menyempat. Tengok iklan dan aku ikut iklan pula. Apa tu? Si Ayan. Memang makan dulu. Okay, time ni pengantin tak siap lagi. So kita orang pun sibuk nak berinai juga. Tengok Syasha ni. Okay, kita tengok dekat dapur pula orang merewang. Dan aku tak habis-habis dengan ot-otnya. Okay, tengok ramai tengah prepare untuk kenduri kahwin kat New York. Okay, kita tengok dia punya meriah gila. Okay, next Syasha pula. Alah, yang ni pun sibuk nak berinai juga. Biasalah orang nak nak berinai suasanoi. Okay, now aku pula. Okay, now aku pula. Aku pun nak juganya, nak merasa tu berkenan nampak tu. Next ni aku punya design lawa doh. Ni membelahayanya. Aduh, dalam satu tangan. Tak apalah, bukan selalu. Now Kak Mira pula. Kak Mira dah buntu dah. Tak tahu nak design apa. Ambil je lah Nok. Mana-mana ni Nok. Ni si budak kecil comel ni. Aku nak salam pun dia tak nak, tahu tak. Sombongnya. Tunjuk inai pun tak layan. Nak papa. Comel kan. Mana? Mana papa? Mana? Tak ada pun. Duduk lah. Duduk ke? Duduk je. 12 jam. Dah masuk balik tidur. Goyang. Ini kita tak kerja lah kan? Tidak. Ada orang Nak kertas. dalam. Buat jeruk. Ni. Bolehlah kepik. Dia nak kori begini berwarna. Ada siap dah. Lapis. Nak pandai pula. Yang tuang biran. Okay, so ni kita orang tolonglah apa yang patut lah macam tu lah lebih kurang. Ni pula aku pergi menyebut juga buat apa tu, masukkan bunga rampai buat bunga rampai tu saja je nya suasanoi. Ni nak pergi ambil apa yang aku lupa dah tadi ni. Yang ni sambil-sambil tu tengok makcik tu meriah ya. Suasana orang Johor ni first time datang, maklumlah. Ni pula dapat motor. Kononnya terpaling nak pergi beli umpat ni. Padahal nak pergi tengok kampung, pusing-pusing kampung. Tapi diorang punya kampung tu best gila. Diorang tak macam kampung aku lah kot. Best gila, sumpah best.
Okay guys, kita dah sampai dekat homestay. Cantik tak Ina saya? Cantik kan? Okay, kita dah sampai homestay. Dah dapat kunci. Tapi bukan kunci yang sebenar. Tak payah guys. Ini fake hole guys. So kita orang kena sidai sekarang ni. Kita punya jubah pun dah siap. Cuma itulah, belum sampai lagi. Sekarang pukul 3.30. Dah tu mandi guys tu. Tengok mandi guys tu. Kau ni yang bukan lah. Kau dulu yang pergi mandi sekarang. Tu. So setelah kena sidai, dapat juga masuk. Alhamdulillah dah. So kita orang nak bersiap untuk wedding kat Nurul petang nanti lepas asar. Okay, besar doa. Nah, thank you so much kat Nurul and family. I love you all. Okay, next kita pengantin kita dah siap. Tapi Kak Nurul relax gila. Ada pun macam nervous kecil je dia. Tengok. Kawan okey. Masih tersenyum, tak ada debar. Orang lain debar kan. Nak ni. Nah. Nak. Spider? Spider. Dan di akhirat, ya Allah, jadikanlah suamiku ini suami yang soleh di dunia dan di Okey, yang ni pula sesi malam lepas nikah kat Nurul. Okay, so kita dah siap apa korang? Wrap for today. Saya dah kira awal. Diorang dah barai sebab tadi akad nikah yang ni apa? Kata Quran. Kata Quran. Oh, lighting tak ada. Belah sini. So, bye-bye. Recall stupid or not. Okay. So, sekarang kita tengah buat Running Man. Okay. I try. No lah. So, esokan hari tibalah masa untuk bersanding pula. Kita orang tengah bersiap. Caca dah siap, aku tak siap-siap. Biasalah Nur Aina kan. Tak apa, nak siap awal. Asyik last minute je. Okay. So, now kita dekat Nurul. Bahagia dekat Nurul. Kita bukan bahagia juga. Tengoklah dua orang ni. Aku macam biasa, tak ada orang nak tolong ambil video. So, macam gini lah. Dan Kak Nurul, hi, happy new year. Ni tol ni ha. Aduh, 3 tol. Sebelum nak dapat pengantin perempuan ya. Kau ingat senang ke nya? Johor pula tu nya. Of course lah, kena ada tol. Okay, outdoor time. Kita edit video Kak Nurul. Oh, nyoak lapar benda lah. Dah tengok ni sekup.
Apa? Tak ada dongko. Tak ada dongko. Sekarang. Tak dia. Elah teh. Mula-mula kan kita Dia pun apa? Lapanya aku lapar. Aku tak pergi benda tak ada. Buku belah itu nak kat aku dua bilah. Oh, Tengok tak ikhlas kau benda teh. Astagfirullah. Subhanallah. Siap, Astaga. Minum nak. Dah masa dia dah lah. Duduk homestay kat tak ada benda lah. Mau jadi setawa. Mojo pula tanya pulak. Tidak kata tidur lah. Duduk lapar lah. Oh lah kau. Okay, bye guys. See you tomorrow. Esok kita orang dah nak balik dah. See you soon. So today Going back to Sha'ale. Kunci tu kunci dia. negara Sha'ale guys. Baik kat Nurul eh? Oh. Baik kat Nurul tu. Ni bagi Acik. So kita orang nak balik. Lawan sangat. Woi, lawan. Kita nak balik mana? Okay, so habislah cerita kami. Bye bye. Bye. Jumpa di next di next content. Nak apa? Nak apa? Gambar satu. Ha? Gambar ni dah tengah dia.